Kemarin Ahli Parlimen Pokok Sena Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz Omar memanggil satu sidang akhbar membuat kenyataan bahawa saya telah mendapat peruntukan bajet berjumlah 30 juta untuk melaksanakan 2,000 program latihan dikhususkan untuk para belia dan di negara ini. Peruntukan tersebut, kata beliau, disalurkan melalui Kementerian Belia dan Sukan. Beliau juga menamakan Jati, NGO yang saya terajui sebagai pihak yang terlibat dalam urusan program latihan yang disebutkan itu. Suka saya menyatakan dengan penuh ketegasan bahawa saya tidak pernah terlibat dalam mana-mana perundingan dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk membincangkan program latihan seperti yang dituduh oleh ahli parlimen sepokok Sena itu. B. Saya juga tidak pernah melantik mana-mana wakil bagi pihak saya untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan latihan tersebut. C. Jati yang dilancarkan pada 21 Februari yang lalu tidak pernah terlibat dalam sebarang bentuk program latihan yang disebutkan. Bagi saya, tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz itu adalah satu tuduhan yang sangat berat. Tuduhan sedemikian, menjejaskan kredibiliti saya sebagai Presiden Jati, Adun Gombak Setia, Ahli Majlis Agama Islam Selangor, pakar runding pengurusan dan latihan, serta motivator berwibawa. B. Menyebabkan anggota keluarga terdekat saya menanggung malu akibat tuduhan yang sama sekali tidak berasas itu. C. Menjadikan ahli jati yang baru saja ditubuhkan mempersoalkan kredibiliti saya untuk memimpin mereka. Saya mendapati tuduhan yang dibuat sehingga memerlukan satu sidang akhbar khas oleh Yang Berhormat Datuk Mahfuz adalah berniat jahat, berunsur fitnah, percubaan memburukkan imej saya di mata rakyat, mencemar kredibiliti saya sebagai ahli politik, pakar runding profesional, pakar motivasi dan peneraju badan bukan kerajaan seperti Jati yang berjuang untuk mengagungkan Islam, memertabatkan bangsa Melayu dan mendaulatkan institusi raja. Saya telah pun menyerahkan perkara ini kepada barisan peguam saya untuk mengambil tindakan yang munasabah. Satu kenyataan resmi akan dikeluarkan kemudian. Kenyataan itu begitu berani. Begitu berani. Saya rasa saya tak tahulah antara ahli parlimen dalam dunia ni yang paling berani ialah Datuk Mahfuz Omar. Sama ada fakta, tak ada fakta, dia terus panggil sidang akhbar dan itu menggambarkan. Saya bagi tahu semalam di Pendang, kambing pun boleh berfikir, lembu pun boleh berfikir agaknya dalam situasi yang sedemikian. Tapi ada orang lebih teruk daripada kambing dan daripada lembu dalam untuk memikirkan, yang menjejaskan individu, yang menjejaskan keluarga individu, yang menjejaskan kepimpinan masyarakat, yang menjejaskan saya sebagai orang yang telah tercebur dalam masyarakat sejak 40 tahun yang lalu. Contoh yang pertama yang saya dah sebut di sini ialah penubuhan cawangan perhubungan strategik dan urat saraf. Satu wujudan cawangan yang sangat saya persoalkan. Pertama sekali tentang keperluannya. Yang keduanya ialah setahu saya bahawa kewujudan sesuatu cawangan ini di bawah bahagian pembangunan belia, kewujudan sebuah cawangan ini mesti mendapat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya ialah kewujudan cawangan strategik dan urat saraf ini ialah di bawah bahagian pembangunan belia yang dikenali sebagai cawangan perhubungan strategik atau lebih dikenali dengan cawangan strategik dan urat saraf. Cawangan ini tidak pernah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan cawangan ini tiada organisasi khusus dan dia hanya diketuai oleh Yang Mulia Tengku Muhammad Azmi bin Engku Muhammad Basri. Dan cawangan ini saya lihat bahawa pergerakan cawangan ini lebih mirip menyerupai kepada cawangan khas polis ataupun juga sebagai cawangan Biro Tata Negara. Sedangkan bagi saya bahawa apa keperluan untuk mewujudkan agensi yang sama di bawah Kementerian Belia untuk memainkan peranan seperti mana yang telah dimain oleh SB dan juga Biro Tata Negara. Sedangkan kita boleh mengguna, kalau kerajaan nak mengguna untuk nak brainwash kepimpinan belia dan sebagainya masyarakat, itu Biro Tata Negara sudah ada. Ataupun kalau nak buat risikan-risikan yang berkaitan dengan soal politik sebagainya, kita sudah ada cawangan khas. Jadi saya melihat bahawa
kewujudan cawangan ini lebih kepada kepentingan politik dan untuk memastikan sejumlah keuangan yang boleh diperuntukkan kepada cawangan ini dan boleh disalahgunakan. Dan perbelanjaan cawangan ini juga tiada penyata, malah cawangan ini tiada sebarang peruntukan khusus, tetapi perbelanjaan cawangan ini saya telah dimaklumkan bahawa diambil daripada peruntukan jabatan dan bahagian-bahagian yang lain di dalam Kementerian Belia dan Sukan. Dan ini saya anggap bahawa satu penyelewengan dan penyalahgunaan apabila mengambil peruntukan-peruntukan yang lain yang dimasukkan ke dalam cawangan ini. Semasa pilihan raya negeri Sarawak, cawangan ini bermukim di Sarawak selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Dan mengadakan berbagai program gerak saraf belia yang memakan belanja sehingga 40 juta ringgit. Jadi bagi saya bahawa suatu yang saya anggap bahawa telah disalahgunakan peruntukan keuangan di bawah Kementerian Belia ini untuk tujuan politik bagi mempengaruhi golongan pengundi-pengundi muda yang ada di Sarawak. Dan tidak mustahil bahawa satu hari nanti bahawa untuk pilihan raya umum juga cawangan ini mungkin akan digunakan. Jadi sebab itu saya mohon penjelasan daripada Kementerian Belia mengenai status cawangan ini. Ketua Setiausaha telah arahkan cawangan strategi KBS untuk buat program politik di semua daerah, lebih 2,000 program setiap negeri dengan kos 30 juta semata-mata untuk Hassan Ali berceramah kepada belia-belia dan pengundi muda. Jadi nampak sangat bahawa UMNO menggunakan peruntukan belia untuk menganjurkan program-program bagi membawa Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali untuk berceramah bagi kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Jadi nampaknya bahawa UMNO dah tak turun ke bawah, dia menggunakan Hassan Ali sebagai mata kapak dan juga ulu kapak. Yang keduanya, tadi saya sebut bahawa pohon penjelasan daripada kementerian tentang status cawangan ini. Dan seperti yang saya katakan bahawa dia tidak pernah mendapat tulisan daripada JPA. Yang bukan untuk program Hassan Ali juga jalan ke boleh? Apa dia? Akan bermula. Saya telah dimaklumkan bahawa telah pun diarahkan cawangan strategik yang saya katakan tadi untuk buat program politik di semua daerah. Lebih 2,000 program setiap negeri dengan kos 30 juta semata-mata untuk untuk beri peluang kepada Hassan Ali berceramah kepada golongan belia dan pengundi muda. Maksudnya peruntukan 30 juta kita diluluskan? Ini arahan daripada TSU. Yang saya maksudkan tadi bahawa cawangan strategik tidak ada satu peruntukan. Dia akan ambil daripada bahagian-bahagian lain untuk masuk ke dalam bahagian. Dia macam cawangan khas. Dia ambil peruntukan daripada jabatan-jabatan dalam Kementerian Belia. Ya. Tapi tak ada penyata kewangan, tak ada tidak. Maklumat ni maksudnya dari semua memang ada pengesahan ni macam mana? Oh, boleh. Yang gerakan untuk Haji Hassan buat ceramah. Ada Taklah maksudnya memang dah dikenal pasti ada hitam putih lah. Akan ada lah tu. Kalau tak ada, dia nanti ya. Cawangan strategik ni dia macam cawangan UMNO di dalam KBS lah. Cawangan UMNO yang KBS. Dan dia memang buat kerja untuk UMNO saja. Kalau sebab dalam sejak kebelakangan ni dia ada tak sebelum ni dia bantu Hassan Ali dalam ceramah-ceramah beliau ataupun after this ni dia akan bantu? Sebelum ni kita tak dengar. Tapi ini program khas yang akan dibuat. Akan dibuat lah. Anytime soon. Ini dalam tempoh yang terdekat.